Kopi ni akan jadi racun yang akan bunuh hang secara pelan-pelan. Ada seorang mamat Perancis ni, dia nak kena minum 40 cawan satu hari untuk pastikan idea dia, ilham dia main untuk dia berkarya. Tapi doktor dia pesan, kalau hang duk minum, duk telan macam ni hari-hari, kopi ni tak bagi manfaat pun dekat diri hang. Yang seronoknya, Voltaire boleh habaq dekat doktor dia, dia kata, kalau benda ni bunuh aku pelan-pelan, aku rasa aku lebih rela sebab daripada aku tak ada ilham, aku mati kutu dan aku tak boleh berkaya dengan menulis sebab benda ni dah jadi sebahagian daripada hidup aku. So aku tak boleh. Umur aku pun bukannya muda dah. Dalam masa yang sama, kerajaan Perancis memang duk tengah jaki sebab hasil tulisan dia menyebabkan dia dapat pengaruh rakyat Perancis masa tu. Kebanyakan tulisan dia ni berkisahkan tentang perjuangan hak asasi manusia, lepas tu berkenaan dengan pisahkan kuasa kerajaan dengan gereja. Dia bagi tahu berkenaan dengan fanatik tentang agama ni, memang anti betul. Dan hasil karya penulisan dia ni juga menyebabkan antara tercetusnya revolusi Perancis pada tahun 1789. Masuk keluar penjara, lepas tu kena buang negeri tu biasa lah Voltaire ni. Dia jadi macam tu pun dia tetap teruskan menulis juga. Macam mana hang sara hidup hang? Macam mana hang tampung hidup hang? Sebab kalau ikutkan masa tu, penulisan ni tak making money sangat pun untuk hang. Bila aku tengok rupa-rupanya dia ni ada kerja lain yang dia buat dengan partner dia, seorang pakar matematik. Mereka ni pernah kaji sistem loteri Perancis. Dan member Voltaire ni ada bagi tahu dekat Voltaire yang dia kata, hang nak tahu tak, dekat sistem loteri lah ni ada something yang tak kena. Voltaire tanya apa dia? Dia habaq matematik depa kira tu tak betul dan dekat situ kita boleh ambil kesempatan untuk cari makan. So pendek cerita, selama 7 bulan berturut-turut depa buat duit dan nilai duit yang depa kutip tu bukan sikit-sikit, 6.4 juta US dollar. Benda ni kerajaan Perancis dah sedang yang bila kali ke-7 dan depa pun stop kalah benda ni. Dalam masa yang sama, depa nak ambil tindakan terhadap Voltaire dan kawan dia ni. Tapi kalau ikutkan undang-undang kerajaan Perancis masa tu, Voltaire dengan kawan dia tak buat salah pun. So dengan duit tu dia invest pula tempat lain dalam masa yang sama dan dia boleh jadi chatty pula bagi pinjam dekat geng-geng terkenal dekat Perancis tu. Dekat situ pun kita dah nampak dah macam mana dia buat duit dan dia boleh sara hidup dia. Sebab itulah dia boleh bersuara dan menulis bebas tanpa risaukan tekanan kau, sekatan kau. Voltaire ni akhirnya meninggal pada umur dia 83. Ironinya doktor yang duk pesan dekat dia, duk nasihat dekat dia tadi, meninggal dulu daripada dia. Dekat sini bukan saya nak abang kata minum kopi ni boleh panjangkan umur lah. Itu mungkin kebetulan dan Tuhan nak panjangkan umur dia lah. Allah nak panjangkan umur dia, siapa boleh halang kan. Tapi mungkinlah ada sikit benefit dia kat situ. Tapi yang paling penting sebagai seorang Muslim ni, kita kena percayalah soal jodoh, soal rezeki dan soal mati. Semuanya bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Azza wa Jalla. Ibu minum.